warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekarang saya berada di SK Bukit Rahman Putra di mana satu karnival yang epik akan berlangsung. Bersempena 25 tahun SK Bukit Rahman Putra ditubuhkan, iaitu Karnival Jubli Perak Kejora. Ini akan berlangsung dari 5 hingga 8 hari bulan 11 dari jam 7.30 pagi hingga 4 petang. Jadi anda boleh enjoy karnival sepuas-puasnya. Aktiviti akan menguji kecerdasan, kecekapan dan keberanian menanti anda. Apa? Jangan risau, makanan, minuman dan bulan pun ada. Kita tengok apa yang ada. Banyak aktiviti yang akan dijalankan semasa karnival. Antaranya termasuklah Supa Dupa. Selanjutnya, Fun Fair. 9 permainan akan dijalankan. Rumah misteri. Sekarang, murid tahun 4 dan 6 sedang menonton filem di bilik minggu. Akan ada jualan makanan oleh BKCK SK Bukit Rahman Putra. Terdapat 50 vendor-vendor yang ada. Jadi, korang sediakan duit banyak-banyak tau. Jom kita support vendor-vendor yang ada. Ini akan berakhir pada 8 hari bulan 11 dengan aktiviti fun run yang disertai oleh ibu bapa, alumni SK Bukit Rahman Putra dan penduduk-penduduk sekitar Bukit Rahman Putra. Jom sama-sama meriahkan karnival Kejora kami.